Korang perasan tak? Fighter-fighter yang nampak tenang, yang santai ni kan, biasanya yang tu yang padu. Biasa fighter-fighter yang macam ni, diorang tak fikir pun nak belasah kau ke. Diorang fikir nak menang je. Cara, strategi macam mana nak menang. Dan sedikit fun fact aku nak cerita kat korang kan. Selain daripada fighter-fighter yang padu-padu ni, diorang tenang. Bila diorang warm up tu, diorang ada cara warm up diorang sendiri tau. Kadang-kadang kita tengok fighter tu dia macam lompat sana, lompat sini kan, buatlah pergerakan-pergerakan tu semua kan. Tapi ada satu benda yang mungkin kita sebagai fighter-fighter yang normal ni tak buat. Diorang akan buat apa tau? Susah nak sebut. Visualization. Breathing, tenang, dan diorang akan bayangkan apa yang berlaku dekat dalam ring. Benda tu kebanyakannya fighter profesional diorang akan buat. Tapi macam kita ni, fighter-fighter yang biasa-biasa ni, kita akan fokus on nervous lah, takut lah nak lawan. Dalam hidup kita pun sama guys. Biasanya orang yang dah biasa hidup susah ni bila dia berlaku apa-apa kesusahan, dia chill je, santai je. Dia santai bukan sebab hidup dia senang, tapi dah biasa dengan kehidupan yang susah. So, aku nak tanya korang, fighter yang tenang lebih bahaya ke ataupun fighter yang banyak cakap? Cuba korang komen.